Ini Ana punya nasi maklubah. Satu Malaysia tak ada. Okey, ni saya nak masak nasi maklubah. Lepas ni ingat nak jual nasi maklubah lah. Ini Ana punya nasi maklubah. Satu Malaysia tak ada. Okey, resepi yang pertama saya akan tunjukkan cara masak nasi maklubah yang kita boleh tiru. Nasi maklubah ni buat masa ni saya belum nampak lagi ada orang boleh ikut nasi maklubah. Yang ini yang original. Ini sama Pak. Saya menggunakan rempah paste. Rempah paste Arabian Kitchen Yamani. Ya, saya beli. Saya akan buat nasi maklubah nombor 1 dekat dunia. Dekat Arab pun tak ada. Okey, faham. Masak-masak bang. Sorry bang Kita ada soflan. Kita ada biji pelaga. Yang ini rempah dia. Tadi dapat letak. Kau jangan komen apa-apa cakap bang kenapa masak kat jalan. Ni yang saya ada bang, dapur. Ya Allah. Kambing. Masuk. Selepas kita dah masuk, kita dah siapkan bahan-bahannya. Nasi maklubah nombor 1 dekat dalam dunia. Kita masukkan kambing yang kita dah rebus. Okey. Ya Allah. Okey, letak pelit sini. Pelit. Okey, baik. Habis Haji teh? Teh habis dah? Masya-Allah. Habis. Sekarang ni kita menggunakan teknik merebus untuk masak nasi maklubah nombor 1 dunia. Okey, korang tengok kita dah masak kambing dengan terung dengan rempah dia, kita masukkan kat bawah Kita harap dapatlah 1 juta view. Okey. Allah Akbar. Okey, kita ratakan dia. Okey. Ni sampai kain ni, angkat ni. Bismillah.
Lepas tu kita masukkan nasi kita. Bismillah. Senduk. Lepas tu inilah yang cepecel. Saya masukkan nasi kejap. Okey. Lepas tu kita masukkan pewarna saffron, bukan saffron Bismillah. Lagi satu dia bagi. Lagi satu. Okey, hidupkan api. Ni mana kecil je api. Api kecil. Okey. Buat. So, ini pertama kali saya masak menggunakan pressure cooker. Harap-harap jadilah. Sebab ni masak nasi ni. Bismillah. Kalau tengok daripada nasi dia memang jadi. Jadi ya. Lupa dia dah ya. Tengok bawah dia. Yang ni yang kita nak ni. Ni yang kita nak ni. Ya Allah. Masya Allah. Dia dari lembut tu. Bau kambing ni kuat lah. Faiz. Jadi kita nak macam ni, ada minyak-minyak dia. Okey, jadi alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita nak tunjukkan nasi saya. Korang tengok sendiri hasil dia macam mana. Jadi ke tak jadi. Ni belah bawah dia. Bawah-bawah minyak-minyak kambing tu kan. Dia rasa macam apa dengan kelembutan kambing belah bawah tu. Ni hasil dia. Minyak-minyak dia semua kan ni. Memang mudah. Cara dia sangat mudah. Siapa-siapa boleh masak. Okey. Okey, ni tak jual. Untuk kita makan sendiri je. Untuk anak-anak kita makan. Okey, saya akan berniaga sampai 23 bulan. Akaun saya akan boleh live balik 23 bulan. Jadi kalau korang nak follow dekat akaun lagi satu. Ini Raja ni. Raja dekat TikTok. Raja, salam je saya. Baik je. Terima kasih. Okey.